Hari ni kita buat satu lagi resipi air fryer, iaitu cheesy cheese roll. Nak buat dia sangat simple, pakai puff pastry je dan juga 3 bahan lain, tapi rasa dia surprisingly sangat sedap, sangat sesuai untuk minum petang korang. Jom kita cuba dalam siri 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Balik kerja nanti atau balik dari kelas, korang pergi pasar raya, beli puff pastry ni. Kalau tak ada puff pastry, nak guna instant paratha pun boleh. Untuk base dia, saya guna 2 jenis sos, iaitu sos tomato dan sos cili. Campurkan dua-dua tu, lepas tu kita boleh sapukan dekat atas kita punya puff pastry. Lepas tu korang beli juga salami. Saya guna chicken salami, letak dekat atas kita punya sos tadi. Kemudian kita perlukan perfect Italiano mozzarella cheese. Yang ni pun senang sangat nak dapat dekat pasar raya. Cheese buatan Australia ni bukan saja sedap, tapi kalau korang nak makanan korang ada efek cheese tarik tu, memang kena pakai perfect Italiano mozzarella cheese ni. Lepas tu korang boleh gulung macam ni dan potong gulungan kita ni. Potong nipis-nipis sikit supaya senang nak makan dan senang masak nanti. Dah siap potong, korang susun dekat atas air fryer paper. Lepas tu kita boleh bakar kita punya cheese roll ni 180 darjah Celsius selama 8 minit sahaja. Sementara dia masak, korang boleh panaskan dalam 2 sudu butter. Bila butter tu dah cair, dah melted, kita boleh campurkan daun parsley ataupun daun ketumbar. Yang ni nanti kita akan sapu ke atas kita punya cheese roll. Bila dah siap, korang ambil melted butter tadi, sapu ke atas dia. Nampak cantik sikit, berkilat-kilat je. Kemudian siaplah kita punya butter cheese roll. Sangat simple, berapa minit pun dah siap. Sangat sesuai untuk minum petang. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.